Aston Martin, simbol kemewahan, kuasa, dan warisan otomotif. Tetapi kini, jenama ikonik ini berdepan krisis kewangan besar yang mengancam masa depannya. Kerugian meningkat, hutang bertambah, dan jualan merosot. Akibatnya, Aston Martin terpaksa membuang 170 pekerja, 5% daripada tenaga kerja mereka, dalam usaha menjimatkan 25 juta pound. Namun, harapan masih ada. Dengan strategi baharu dan hala tuju berbeza, Aston Martin berusaha untuk bangkit semula. Adakah mereka mampu mengatasi cabaran ini, atau akan menjadi satu lagi mangsa kejatuhan industri otomotif mewah? Mari kita bongkar realiti di sebalik krisis ini. Isu utama, tekanan kewangan yang meningkat. Laporan keuangan Aston Martin bagi tahun 2024 menunjukkan keadaan semakin membimbangkan, iaitu kerugian sebelum cukai meningkat 48.7% kepada 255.5 juta pound. Hutang bersih melonjak 43% mencecah 1.16 bilion pound. Jualan borong merosot 9% kepada 6,030 unit, walaupun jualan separuh kedua meningkat. Ramalan jualan 2025 kekal perlahan, dengan pertumbuhan sederhana sahaja. CEO baharu, Adrian Hallmark, yang dilantik pada September 2024, mengakui langkah pemotongan kos lebih agresif diperlukan untuk memulihkan keuntungan syarikat. Strategi baru, fokus pada supercar hybrid, bukan EV penuh. Aston Martin membuat keputusan berani, seperti menunda pelancaran kereta elektrik penuh, BEV, kepada akhir dekad ini. Sebaliknya, mereka akan memberi tumpuan kepada supercar plug-in hybrid, PHEV, Valhalla. Peranan Valhalla dalam pemulihan Aston Martin. 1. Hanya 999 unit akan dihasilkan, dengan harga sekitar 850,000 pound. 2. Penghantaran bermula akhir 2025. 3. Dijangka menjadi sumber pendapatan utama, membantu keuntungan dan aliran tunai. Langkah ini mencerminkan trend industri otomotif global seperti Volkswagen, Stellantis, dan Porsche turut melakukan pemberhentian pekerja serta menyusun semula produk akibat kos yang meningkat dan permintaan yang lemah. Masa depan, mampukah Aston Martin bertahan? Aston Martin kini berada di persimpangan jalan. Kejayaan mereka bergantung kepada 1. Meningkatkan permintaan untuk model baharu mereka. 2. Mengurangkan kos operasi dan hutang yang tinggi. 3. Menguasai segmen hybrid ultra mewah sambil bersiap sedia untuk elektrifikasi penuh. Dengan sejarah yang penuh gemilang, adakah Aston Martin akan berjaya mengharungi badai keuangan ini? Atau adakah mereka akan kehilangan status elit mereka dalam dunia otomotif mewah? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loceng untuk lebih banyak kandungan terkini di channel Hersonas.